kita minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan membimbing hati kita. Dataran terakhir daripada perjalanan hidup Islam yang tuan-tuan datang dengar ceramah, dengar kuliah, jumpa ustaz ini, jika tidak membawa kita kepada syurga, ia sia-sia belaka. Pandai cakap terang mana hujah pun, jika membawa kepada neraka, tidak membawa kepada syurga, sia-sia belaka. Kita berhujah, kita berjuang, kita menegakkan dalil, kita membaca nas dengan harapan Allah membawa kita ke syurga, tidak memesongkan kita daripada jalannya. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul, kata Quran. Inilah jalanku yang lurus, satu je, maka kamu ikutlah dia, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Nabi ambil batang kayu, Nabi garis di atas tanah jalan yang lurus dan jalan yang di kiri kanannya ada keluar ke sana sini. Nabi kata inilah jalan yang lurus, ikut, janganlah ikut subul, jalan lain yang banyak kiri dan kanan ini. Macam mana nak ikat jalan ni? Setiap yang mengajar hendaklah mengikat perkataannya dengan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala imam, segala ustaz, segala apa hanya kecil di hadapan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah.